Bismillahirrahmanirrahim. Izhar halqi. Setiap huruf dibaca jelas, tiada dengung. Wayan au na. Wayan au na. Sadiqin hamimin. Sadiqin hamimin. Man hada. Man hada. Yauma izin khasyi'atun. Yauma izin khasyi'atun. Ikhfa haqiqi. Sembunyikan bunyi n, gantikan dengan dengung bunyi ng. Minkum. Minkum. Ainun jariyah. Ainun jariyah. Al-insanu. Al-insanu. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Idgham ma'al gunnah. Memasukkan bunyi n ke dalam bunyi huruf-huruf idgham dan dengung. An nafsin. An nafsin. Kathiran wa yahdi. Kathiran wa yahdi. Idgham bila gunnah. Memasukkan bunyi n ke dalam bunyi huruf-huruf idgham tanpa dengung. Allan taqula. Allan taqula. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Iqlab. Tukarkan bunyi n kepada dan dengungkan. Ambi'uni. Ambi'uni. Ayatam bayyinah. Ayatam bayyinah. Shadaqallahul azim. InsyaAllah semoga kita semua mendapat manfaatnya dan dapat membaca Al-Quran dengan bertajwid, dengan tajwid yang betul. Terima kasih.